saya sanggup sacrifice satu round untuk kalah untuk dapat. Hai, Assalamualaikum semua. Untuk Monster Galactica Tournament Bukit Jalil 7 hari bulan ni, kita ada tema Champion Rise dan juga Starter Deck Papazola Game On. So banyak yang tanya macam mana kita nak buat deck kita kan. So hari ni kita nak discuss benda ni. Saya nak bagi an idea, glimpse of idea macam mana you guys boleh susun deck korang preparation untuk tournament tu lah. So jadi sedikit pengenalan starter deck Papazola dan juga pack Champion Rise ni. So pack Champion Rise ni dia diwujudkan bertemakan second half Arc Baraju lah. Okay, so first half Arc Baraju tu yang ada waktu Bobai Sopan dikeluarkan apa semua tu, itu pada pack lebih kepada pack Blazing Frost dengan Battle Crush lah. So Champion Rise ni dia adalah second half. Okay, dalam pack Champion Rise ni lah ada kad Boboiboy Nova, Boboiboy Blizzard. Okay, so and then Pak Pato punya robot yang besar tu pun ada dekat dalam kad ni lah. Dan juga dalam Champion Rise ni juga adalah gabungan juga untuk Papazola Game On, the movie hari tu. So dia adalah gabungan dua lah, Arc Baraju, second half of Arc Baraju yang hujung dengan Papazola Game On lah. And then untuk starter deck tu memang berfokuskan kepada Papazola Game On. Jadi untuk starter deck memang ada 30 kad dalam tu. Dan untuk pack Champion Rise tu dia ada 9 pack. So 9 dalam setiap pack ada 6. So 9 darab 6 ada 54 kad. So 54 kad campur SRAR, so total ada 56 kad. So total overall ada lebih kurang 86 kad lah. So jadi untuk deck kita hanya perlukan 30 kad. So daripada 86 kad ni, macam mana kita nak pilih, macam mana kita nak choose untuk 30 kad yang terbaik. Jadi sebelum kita go kepada apa deck recommendation saya rasa lebih baik kita cuba fahamkan overall starter deck ni dan juga pack Champion Rise ni ada kad apa dekat dalam tu sebenarnya. Sebab at the end kita akan guna pack starter deck dan Champion Rise, pihak lawan pun akan guna pack Champion Rise dan juga starter deck Papazola Game On yang sama. So jadi senang kata kita akan lawan mirror lah lebih kurang. Tapi setiap orang akan ada prefer card masing-masing lah. So tapi pemahaman the overall pack dan juga starter deck ni penting lah bagi saya untuk kita faham gameplay apa yang akan ada dalam ni lah. Jadi kebiasaannya untuk buat satu deck, satu 30 card deck, dia ada macam-macam cara yang boleh kita guna approach untuk kita buat deck. Tapi for me, untuk saya lebih suka kita strukturkan our deck dengan kad bersyarat dahulu. Okay, so kita akan discuss kad-kad bersyarat yang penting yang ada dekat dalam tema minggu ni, hujung minggu ni. So saya rasa yang first kita go pada Boboiboy dulu. So dalam pack Champion Rise kita ada dua Boboiboy kad bersyarat, iaitu Boboiboy Nova dan juga Boboiboy Blizzard. Okay, so Boboiboy Nova dengan Boboiboy Blizzard ni kedua-dua efeknya dia adalah efek yang ada jika dekat depan dia. Okay, so saya sebenarnya tak berapa minat dengan kad yang ada jika maka ni kan, ataupun ada syarat-syarat lain ni. Sebab bagi saya trading card game ni kita kena pandai risk management kita kan. Apa itu risk management? Kita nak mengurangkan risiko. Okay, so bila kad tu ada jika maka ni, dia macam a bit susah nak execute effect kad tu lah. Okay, so kalau tanya saya tak berapa prefer untuk letak Boboiboy Nova dan juga Boboiboy Blizzard dekat dalam deck ni. Okay, saya akan cuba elakkan. Tapi andai kata you guys minat untuk gunakan Nova dengan Blizzard, tak ada masalah. Saya akan explain juga. Kita ada kad syarat Boboiboy Nova dan juga kita ada Boboiboy Blaze dan juga Boboiboy Api dan juga Panglima Fire Api. So kenapa saya letakkan sekali kad ni? Sebab kad-kad ni dia boleh tukarkan terus kepada Boboiboy Nova. Okay, so andai kata kita menggunakan Boboiboy Nova, kita kena letak jugalah Boboiboy Blaze dan juga Panglima Fire Api dalam deck. Okay, so Boboiboy Api ni saya tak apa saja sebabkan nyawa dia dengan attack dia yang sangat lemah lah. Sebab kita kena ingat kita ada dalam tema kita ni juga kita ada kad efek kalau orang tak berkesan. So kita tak Boboiboy Api ataupun Boboiboy Air, kita tak berjaya tukar sebab efek Boboiboy Api dia akan tukar kepada Blaze akan tukar kepada Nova. Okay, so tapi andai kata kita lawan dengan kad yang efek kad lawan tak berkesan, contohnya Mama Zilla, efek kad lawan tidak berkesan tu, so kita akan lawan Boboiboy Blaze lawan Mama Zilla lah. At least nyawa Boboiboy Blaze dengan attack dia lebih tinggi daripada Boboiboy Api. Okay, so sama juga untuk Boboiboy Blizzard. Okay, so cumanya beza efeknya adalah Boboiboy Blizzard ni kalau dia menang awesome pertama, dia akan pindahkan semua
kad daripada deck kalah pindah ke zon menang. Okay, so and then semua Boba Nova pula dia akan pindahkan kalau menang awesome pertama, dia akan pindahkan opponent punya deck menang ke zon kalah. Okay, so tapi bila kita kalah awesome, kita pula yang kena benda tu lah. Okay, so kad-kad yang tadi yang kita discuss tu dia directly pergi kepada Nova dan juga Blizzard. So contoh macam tadi yang kita bincang, Boba Blaze dan Panglima Para Api akan terus tukar kepada Boba Nova, Boba Ice dan Masma Wise dia akan terus tukar kepada Blizzard. Okay, so tapi kita ada juga kad lain yang boleh bantu kita untuk terus tukar kepada Boba Boy tahap ketiga ni, iaitu Boba Boy dan Gopal. So kita ada dua kad Boba Boy dan Gopal ni, satu Champion Rise dan juga satu lagi daripada Papa Zola. Okay, so kad ni efek dia adalah dia boleh tukar kepada kad bersyarat. So actually dia banyak kegunaan, bukan khas untuk Nova dengan Blizzard. So dia boleh tukar juga kepada kad-kad bersyarat yang lain jugalah. Okay, and then kita ada satu lagi kad Boba Boy biasa, yang ni pun boleh consider untuk masuk, depends dengan gameplay korang macam mana. Sebab kad ni adalah daripada tukar kepada tahap kedua lah. So jadi kita boleh guna kad Boba Boy ni tukar kepada Boba Boy Ice ataupun Boba Boy Blaze, and then kita tukar kepada tahap ketiga lah, either Nova ataupun Blizzard lah. So somehow kad Boba Boy biasa ni lebih kurang macam Boba Boy Api dengan Boba Boy Air lah. Okay, kalau nak consider. Okay, so kalau korang dah main kad Boba Boy, senang kata satu kategori ni kita panggilkan kad Boba Boy lah kan, yang tadi kita dah discuss kan. Korang boleh terus bukan directly lah, maksudnya dengan kesinambungan pakai kad tu, korang boleh pakai kad Oboimon dengan Opalmon. Okay, so Oboimon dengan Opalmon ni adalah kad bersyarat. Okay, so sebab apa saya cakap macam tu, sebab kita kena tengok, sebab ramai yang salah faham waktu tournament dekat LRT hari tu, sebab kad Oboimon dan Opalmon ni dia kad bersyarat. So syarat dia adalah pernah menggunakan kad jenis Boba Boy dan kad jenis Gopal. So orang ingat hanya kena gunakan kad Boba Boy dan Gopal, yang dua kad Boba Boy dan Gopal tu sahaja. Tapi tak, sebenarnya dia kalau tengok baca ayat dia adalah kad jenis Boba Boy. So any Boba Boy dah boleh, kalau dah guna any jenis Boba Boy dan juga any jenis Gopal, dah boleh guna juga kad Oboimon dan Opalmon. So maksudnya kalau turn sebelum tu kita dah guna Boba Boy Blizzard, so and then subsequently kita guna Gopal, any dua kad Gopal ni, next turn kita dah boleh guna Oboimon dan Opalmon. So tapi kalau tanya saya rasa lebih baik untuk ambil Gopal tu daripada kad Boba Boy dan Gopal tu lah. Sebab kad tu lebih function daripada kad Gopal yang lain lah. Okay, so kad Oboimon dan Opalmon ni dia sangat kuat sebab dia menang ke, dia kalah ke, dia seri ke, kita akan alihkan satu kad dari zon menang pihak lawan, masukkan ke dalam deck lah. So basically kalau kena tu boleh somehow macam reset kita punya deck menang, kad menang kita lah. So Oboimon dan Opalmon ni saya recommend kalau pakai, jangan pakai terlalu awal lah. So maksudnya kena pakai at least mid game to late game lah, baru sedap sikit kita pindahkan kat zon menang dia tu. Sebab kalau pakai awal sangat boleh, tak ada masalah, cuma tak ada begitu efektif lah in early game lah. So dia lebih efektif mid to end game lah. Okay, so kad Gopal ni macam saya cakap tadi, saya tak berapa recommend sebabkan nyawa dan attack dia rendah lah. Okay, cakap pasal nyawa dan attack rendah ni, nyawa dan attack rendah macam mana yang nyawa dan attack yang macam mana sebenarnya? Okay, so kalau tanya saya, ni bukan monster tetap ke apa ke, tapi kalau kita boleh buat tier 1 ni adalah kad yang mempunyai nyawa 160 ke atas lah, 160 ke 200 ke sampailah ke berapa-berapa pun. Okay, so senang kata 160 ke atas. Tier 2 ni yang nyawa lebih kurang 140 ke 160, dan tier 3 ni adalah bawah daripada 140 lah. Okay, so kenapa kita kena, kalau boleh kita kena pilih kad yang nyawa tier 1, tier 2 ni, sebab kita nak survive awesome. Okay, so sebab at the end effect kita power mana pun subsequently kita kena awesome. So bila nyawa kita banyak, kita ada second chance untuk awesome. Maksudnya kita tak kena one shot. Maksudnya bila opponent katakan menang awesome, kita ada second awesome game untuk lawan dengan dia kan, sebabkan nyawa kita masih banyak. So kalau kita gunakan kad-kad yang tier 3 ni, yang nyawa bawah daripada 120 ni, most kad yang tier 3 ni akan one shot terus mati, macam tu. Dan kita perlu banyak shot kepada pihak lawan untuk kita menang lah. So jadi sebab tu saya tak apa recommend untuk kad Gopal yang biasa lah. Better kalau kita dah guna kad Boba dan Gopal tu,
terus boleh pakai yang tu, and then terus boleh unlock untuk Oboemon dan Opalmon. So kad yang seterusnya adalah Mega Kunco. So ini kad ni saya rasa boleh kata wajib lah masuk dalam deck ni. Sebab apa? Sebab kita boleh pakai kad Mega Mato yang ada dalam Champion Rise ni, and then terus tukar kepada Mega Kunco. So kalau kita dapat keluarkan Mega Kunco ni, senang cakap boleh katalah macam auto win. Sebab apa saya cakap auto win? Sebab attack dia memang tinggi 200. So mostly boleh one shot semua kad lah. Boleh kata hampir semua kad kecuali Nova dengan Blizzard je. Kalau kita menang awesome, kita menang. Tapi kalau kita kalah awesome pun kita menang, disebabkan dia punya automatic menang tu lah. So cumanya isu kad Mega Mato dengan Mega Kunco ni sebab ada 2 kad ni je dekat dalam deck ni. Okay, tapi bagi saya still worth it lah untuk ambil dan masukkan ke dalam deck. Seterusnya, another group of card is card Mamazilla. Okay, so Mamazilla ada 2 kad bersyarat. So satu daripada Papazola dan satu lagi daripada Champion Rise. Okay, so and then kita ada 2 kad biasa, kad aktif biasa Mamazilla. So bagi saya kad ini pun penting dalam deck kita sebab seperti yang kita tahu, efek 01 ni sebenarnya a bit superior lah dalam Nostalgic Classic card, which is efek kad lawan tidak berkesan tu. So dua-dua kad Mamazilla tu efek kad lawan tak berkesan. Sebab dalam deck Champion Rise, dalam pack Champion Rise dan juga starter deck Papazola ni sangat-sangat banyak efek. So sangat-sangat banyak efek, efek Nova tu lah, efek Blizzard kan, dan macam-macam lagi efek. So kalau kita dapat stopkan efek-efek tu, so somehow kita dapat stopkan apa-apa yang pihak lawan dah plan lah. Okay, so and then Mamazilla punya efek untuk kad bersyarat dia pun okay. Yang pertama ni dia turunkan nyawa pada 20. So basically siapa yang kena, kalau tak diganggu efek dia, opponent kena attack dia 10 kali lah. And then kad Mamazilla yang satu lagi dia adalah dia buang semua kad sokongan dan kad sokongan tekan. Tapi dalam pack Champion Rise dan juga starter deck Papazola ni tak banyak sangat kad sokongan yang begitu function. Kalau dapat keluarkan Mamazilla ni, saya saja buangkan kad sokongan kekal lah. So kita ada 2 kad sokongan kekal, which is Cimobot dengan Simotrap. Untuk Mamazilla dia ada satu lagi kad biasa yang daripada Papazola tu, tapi yang tu saya rasa tak payah kot macam dalam deck tu. Terusnya kad jenis Papazola. Okay, so kita ada satu kad bersyarat Papazola Super Papa. Okay, so kad tu dia punya attack dan juga nyawa sangat tinggi, 200. Efek dia pun basically pihak lawan terdapat menggunakan kad sokongan dan tetapkan nilai attack pihak lawan kepada 20. So lebih kurang macam Mamazilla tadi. Cuma saya rasa dalam pack Champion Rise dan starter deck Papazola ni tak banyak pun kad sokongan. So saya tak rasa pun pihak opponent akan guna kad sokongan. Cuma yang pentingnya adalah turunkan attack pada 20. Semuanya dia kad bersyarat, jadi kita boleh letakkan kad-kad Papazola yang lain ke dalam deck itu jugalah. So kad kedua dia adalah Papazola Tactical Suit. So ini pun okey kad ni sebabnya HP dengan nyawa dia sangat tinggi. So ini dah kira tier 2 punya kad. So setiap kali pihak lawan efek dia setiap kali pihak lawan menang atau seri dan awesome, kita alihkan dari deck mereka ke zone kalah. So basically kita buang kad dia lah, kita discard kad dia. Okay, so and then kita ada 2 kad Papazola Operatizola. So dua-dua kad ni bagi saya sangat-sangat best. So sebabnya kita boleh pilih satu kad daripada pihak lawan, and then kita boleh stack atas kad Papazola kita. So dia jadi 2 layer. So pihak opponent kena kalahkan layer pertama yang atas tu, baru dia boleh lawan dengan kita lah. At the same time juga, apa-apa kad yang kita ambil, yang kita letak, kita layerkan atas Papazola kita tu, kita dapat guna efek dia. Okay, so sangat-sangat fleksibel. Kita boleh gunakan macam-macam strategi lah untuk Papazola ni. So saya rekomenkan ada 2, saya rekomenkan letak dua-dua, so kita dapat guna 2 kali. So pihak opponent pun boleh buat juga kat kita. So one way yang kita boleh buat adalah, contoh kita gunakan Papazola, kita panggil Papazola A ni lah, Papazola Operatif Zola A ni kita guna, dan kita boleh tengok deck opponent. Kita boleh ambil Papazola dia dan letak atas Papazola kita. And then kalau katakan pihak opponent pun ada 2 Papazola Operatif Zola ni, kita boleh ambil stack 2. So jadi kad kita ada opponent punya kad Papazola pertama, yang kedua, and then baru
kad yang kita yang ketiga lah. Okay, so kenapa kena buat macam tu? Sebab kita nak secure menang round tu, faham tak? So bila kita berlayer, kita ada banyak lagi possibility. Macam saya cakap tadi, risk management. So kita nak menang awesome round tu. So jadi kita step banyak supaya opponent susah nak kalahkan kita lah. So sebab kalau dia kalahkan layer pertama, dia ada layer kedua. Bila menang layer kedua, layer ketiga lah. So jadi macam saya cakap tadi, kita punya Papazola, stack Papazola 1, lepas tu ambil daripada dia stagi. Kalau dia ada Papazola yang kedua, stack Papazola kedua, and then barulah ambil something card lain yang kita boleh gunakan efek dia yang lebih efektif kan. Sebagai contoh, ambil card ke apa ke, nanti itu kita bincang nantilah. So and then yang card Papazola yang terakhir ni saya rasa tak begitu function untuk diletakkan dalam deck lah. Okay, so seterusnya kad bersyarat yang kita ada adalah Robo Mega Pak Patu. Okay, so dan juga kad Pak Patu lah. Okay, kad Pak Patu ni a bit controversial lah. Walaupun dia kad tier 3, nyawa 60, attack 40, tapi bagi saya suka kad ni sebabkan efek dia. Okay, pilih satu kad dari deck dan letakkan di tangan. Sebab saya rasa dalam saya rasa any TCG lah, any trading card game, kalau kita dapat draw card, lagi-lagi card yang kita boleh pilih, dia sangat-sangat valuable. Okay, sebab it's a game changer lah. Okay, so ada kemungkinan kalau kita guna kad Pak Patu ni, kita akan kalah round tu sebabkan nyawa Pak Patu dan attack Pak Patu sangat-sangat rendah. Okay, so tapi for me, saya sanggup sacrifice satu round untuk kalah untuk dapatkan satu card core yang penting kan. Sebab dengan dapatkan satu core yang penting tu, kemungkinan lepas-lepas tu kita akan menang macam tu. Okay, so bila kita dah guna kad Pak Patu tu, sekaligus kita boleh dah guna kad Robo Mega Pak Patu tu lah. Kita boleh lihat deck pihak lawan dan tiru satu efek. Okay, so yang ini pun dia akan membuatkan deck kita fleksibel. Sebab kita tak tahu, kita kadang-kadang kita rancang untuk buat itu buat ini, tapi bila dalam match benda lain yang berlaku, benda yang sebalik berlaku. So kadang-kadang kita kena tukar on the spot kita punya strategi waktu lawan apa semua. So bila lihat deck pihak lawan, macam-macam kita boleh buat. Pertama, kita boleh cari Pak Patu dia juga untuk kita ambil lagi satu kad, ataupun kita boleh ambil Operatif Zola, kita stack banyak-banyak macam tadi juga, and then atas tu baru kita ambil satu efek daripada dia pun boleh juga. So dia lebih fleksibel macam-macam. At the moment yang dahsyat pun, kalau katakan opponent menang lebih banyak, kita nak try YOLO, kita boleh ambil juga efek Nova, Blizzard ke apa kan, untuk kita guna juga. Okay, so dia sangat macam-macam kita boleh buat dengan kad ni lah. So saya sebab ada orang cakap Pak Patu ni nyawa terlalu rendah kan. So tapi kalau saya lebih suka untuk ambil Pak Patu dalam deck lah. Okay, seterusnya kad sokongan kekal. So kita ada dua kad sokongan kekal, satu daripada Champion Rise, satu daripada Papazola. So saya suggestkan dua-dua ni letak dalam deck. Okay, so Cimobot ni, kad sokongan Cimobot ni, cara menggunakan dia betul masih kontroversi. So ada yang cakap itu, ada yang cakap ini kan. Sebab so far waktu saya main dekat event LRT adalah, kalau nyawa dia, contoh nyawa asal dia adalah 200, lepas tu lawan-lawan awesome nyawa dia jadi 90. So bila nyawa dia jadi 90, kita boleh tambah balik nyawa jadi 200. So opponent kena lawan awesome balik lah. So make sure ada calculator dekat situ, buka phone punya calculator ke apa, so ada calculation yang betul. And jangan lupa untuk tambah nyawa kalau guna Cimobot, sebab hari tu pun saya ada part yang saya terlupa untuk tambah nyawa saya. So jadi ini advantage untuk kita lah. Walaupun kalau kita teruk kalah awesome, kita boleh comeback balik lah. Cuma je yang menjadi kontroversi untuk Cimobot ni, yang benda ni yang kena confirmkan dengan judge lah waktu dekat hari tournament, adalah sebagai contoh kad tu one shot. So contoh kad tu nyawa dia memang 100 ngam-ngam. So by right dia tak boleh tambah dulu nyawa lah. Tapi disebabkan kad ni, lepas opponent attack dia, nyawa dia jadi 0, dia boleh naik balik nyawa dia daripada 200. Saya tak pasti benda ni. So benda tu kena tanya judge balik waktu tournament, sebab dalam rulebook belum clearly state benda ni lah. Tapi so far yang saya main LRT tu, yang saya faham, kalau nyawa dia kurang ke below daripada 100, belum 0, maksudnya kurang daripada 100, atas daripada kosong, boleh tambah jadi 200. Tapi kalau dia kena one shot, mati terus, tak boleh tambah nyawa lah. So, tapi nanti tengoklah tournament, tanya judge macam mana. Okay, and then kad sokong kekal yang kedua adalah Simutrap. Okay, so Simutrap ni pun best untuk pakai. Sebabnya dia akan limitkan option kepada opponent, sebab dia boleh pegang 2 kad sahaja. Okay, so dalam deck Champion Rise dan juga Papazola ni, ada 2 kad je yang boleh kita ambil kad. Kita boleh tambah kad dekat tangan kita, which is kad Papatu tu satu dengan kad Somoroy.
Samurai. So Samurai boleh tambah 2 kad. So jadi kemungkinan kalau opponent dah back to back guna benda tu, kad kat tangan dia jadi banyak lah. So apa nama ni, bila kita pakai Simo Trap, dia terpaksa buang kad tu masuk ke dalam deck balik, so dia tinggal 2. So kita melimitkan option yang dia ada lah. Lagi-lagi kalau kita dapat keluarkan kad bersyarat yang dia nak guna next kan, so sangat-sangat mengganggu jiwa lah ketika main tu. Okay, so untuk kad sokongan yang lain, ada beberapa kad sokongan lain untuk Champion Rise dengan Papa Zola lah. Tapi bagi saya kad sokongan lain tak begitu efektif kecuali kad Protect and Prevent Agency ni. So sebab kad Protect and Prevent Agency ni dia dapat tiru kad sokongan pihak lawan, which is saya tak rasa pihak lawan akan guna. So jadi kita akan tiru efek kad lawan. So macam saya cakap tadi, deck ni penuh, Champion Rise dengan Papa Zola penuh dengan efek. So somehow kita boleh copy, kalau dia bukanlah sedut tapi kita dapat tiru efek tu. Untuk next, kita ada keturunan alien sekalian. Okay, so kita ada 3 Berlian, kita ada 3 Olean, 3 Rectanglian, 3 Lovelian, Squalian 1 je dengan Operatif Papa. Okay, so bagi saya alien ni yang a bit superior, yang saya akan recommend untuk guna adalah Berlian lah. Okay, so sebab ada dua Berlian yang best. Satu Berlian dia kata kira jumlah kad Berlian, Olean atau Lovelian atau Rectanglian dari deck. Okay, lepas tu dia boleh alihkan 2 kad daripada zone kalah, alihkan kad daripada deck ke zone kalah. So basically kita discard kad. Okay, so tapi bear in mind, kena baca betul-betul. Dia kata jumlah kad Berlian, jumlah atau Olean, Lovelian, Rectanglian. Dia atau tau. So kita kena pilih salah satu. So jangan kita duk kira semua alien yang kita ada. Tak boleh, dia bukan dan. So kita kena pilih. So contohnya kalau kita guna kad ni, kita ada Olean, kita ada Rectanglian dalam deck. So kita kena decide, kita nak kira Olean ke nak kira Rectanglian yang ada dekat dalam deck. So kalau kita katakan kita ada 3 Olean, so ada 3 Olean dalam deck, so maksudnya setiap tu 2 kad, 2, 4, 6, kita boleh discard 6 kad. So banyak lah. Bila kita discard kad ni, dia akan kacau opponent punya sequence nak main kad kan, dia punya kad bersyarat everything. So kacau banyak benda lah. So saya recommend untuk guna Berlian dan juga Olean. Okay, so kad Operatif Papa ni pun sangat function sebab dia boleh tukarkan terus. So kalau kita keluar Operatif Papa ni yang first, mungkin kita boleh tukar Berlian yang first. Lepas tu kita keluar dapat lagi kad Operatif Papa, kita boleh tukar Berlian yang second, ataupun kita tukar kepada alien lain lah. Yang paling saya tak recommend adalah Squalian sebab dia ada seorang je. So saya tak apa recommend lah. Yang lain-lain, Rectanglian, Lovelian ni boleh difikirkan kalau berminat dengan efek-efek dia lah. Seterusnya saya nak share kad-kad tier 1 yang kita tak mention sebelum-sebelum ni lah. So ada beberapa kad ni, kita ada Panglima Yanari, Mas Gardu, King Boxer Dragon, Kubiko, Tokang, Sumorai, Mega Rupica. So kad-kad ni saya rasa dia macam kena automatic wajib letak dalam deck lah, sebab kan nyawa dia yang tinggi dan efek dia okey. Especially yang penting King Boxer Dragon tu, efek kad lawan tidak berkesan, dan juga Sumorai tu yang boleh ambil 2 kad dari bahagian atas deck dan letak di tangan lah. So yang lain-lain tu pun okey, efek dia boleh digunakan lah. Seterusnya saya nak share kad-kad yang tier 3, kad-kad yang attack dan nyawa rendah, tapi saya rasa boleh consider di dalam deck lah. So yang pertama adalah Yaya. Sebab kad Yaya ni dia automatic menang jika HP pihak lawan lebih daripada dia, which is akan berlaku lah sebab Yaya punya ni sangat rendah 100. So basically dia akan automatic menang dengan semua kad lah, kecuali kalau dia bertembung dengan efek kad lawan tak berkesan macam daripada Mama Zilla ke apa. Tapi walaupun dia bertembung dengan Mama Zilla, kira fair fight lah. Mama Zilla punya nyawa dengan attack pun tak adalah tinggi sangat kan, so tak adalah kena bully, melainkan kalau dia jumpa kad King Boxer Dragon lah. Okay, so seterusnya kad Ying. So kad Ying ni pun saya rasa perlu ada sebab kemungkinan banyak orang yang akan guna meta discard kad, buang kad, dia guna kad Berlian tadi kan. So jadi kita boleh recover balik kad-kad yang kita dapat ni. Cumanya Ying ni dia tak masuk kat tangan, dia masuk dalam deck. So kita kena masukkan balik dalam deck lah, tapi at least benda tu kita capable untuk keluarkan balik lah. Okay, and then PP Zola ni saya tak berapa suka. Macam saya cakap dari awal, saya tak suka kad yang ada banyak syarat. Dia
kad jika maka kad syarat ni dia lebih susah sebab dia automatic menang jika kad jenis Papazola atau Mamazilla berada di zon kalah. Okay, so maksudnya kita somehow kena kalahkan kad Mamazilla atau Papazola kita, barulah kita boleh guna kad PP ni. Sama juga dengan kad Otoy ni. Tapi kalau you guys memang main kad Papazola, Mamazola and rasa benda ni okey, tak ada masalah. Sebab hari tu pun waktu event LRT ada orang yang menang last game tu dengan PP Zola ni lah. Okay, seterusnya kacak. So kacak ni tier 3 juga dia punya nyawa, tapi dia punya efek tu efek discard jugalah. So kalau combo dengan Brilliant tu, round first pakai Brilliant, second tu bawa ke kacak, memang cepat lah habis card opponent lah. Okay, seterusnya Yombi. So Yombi yang pertama ni, kita boleh directly ambil card sokongan daripada dalam deck dan letak kat tangan kita lah. So kita ada option, kita ada peluang untuk keluarkan kad sokongan kita, Cimo Bot ataupun Cimo Trap tu lah. Bergantung yang ini, tengok pada gameplay korang macam mana. Ada orang memang suka nak keluarkan cepat dia punya Cimo Trap, dia punya ni, boleh pakaikan kad ni lah. Cuma isu je pada nyawa Yombi ni lah, nyawa dengan attack ni. So maksudnya secara tak langsung bila kita letak kad ni, kita akan kalah kemungkinan besar round tu, tapi in return kita akan dapat Cimo Trap ataupun Cimo Bot lah. Okay, seterusnya Yombi yang seterusnya adalah Yombi ni, lihat deck pihak lawan, pilih semua kad jenis bersyarat dan letakkan di zon kalah. Okay, so yang ini saya rasa wajib masuk dalam deck kita lah. Sebab kalau kita berjaya keluarkan kad ni, settle semua masalah negara kita. Okay, so masalah negara kita pada kad-kad bersyarat sebenarnya dalam deck ni, apa nama tu, Nova, Blizzard kan, Papazola. So kalau kita keluarkan Yombi ni, buang semua, settle, dah tak payah bening dah. Okay, melainkan kalau lepas tu open dah pakai kad Ying lah, dia masuk balik lah. Okay, so tapi kalau tanya saya, bila guna kad Pak Patur tu, kad apa yang nak kena ambil dulu adalah kad ni lah. Ataupun gunakan Pak Patur robot tu, kita tengok efek kat lawan tu pun, kita cuba dapatkan efek ni lah. So kita dapat buang semua kad bersyarat pihak lawan. Okay, Yombi yang ketiga ni, dia tukar nilai attack kat lawan dengan tukar nilai attack kat dia dengan nilai attack kat lawan lah. So nyawa dia 120, attack dia 20. So basically pihak opponent kena attack dia 6 kali. Isu dia adalah kalau dia bertemu dengan kad efek kat lawan tak berkesan lah. So memang susah lah nak menang dengan 20 attack tu kan. Kalau katakan lawan dengan Mamazilla tu pun, dia kena attack berapa kali, 5-6 kali macam tu kan. Okay, seterusnya kacak. So kad kacak yang pertama ni, pilih satu kad sokongan dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. So saya rasa kalau nak masukkan kad ni, kena masukkan kad sokongan prevent tu, protect and prevent agency tu. So dia kena couplekan dalam deck kita lah. Sebab apa? So bila kita pakai kacak ni, kita boleh terus pakai kad sokongan. So kita pakai kad sokongan tu, basically kita boleh tiru efek kat lawan tu. Dia kinda macam kad Rataka sedut, tapi kita tak sedut lah, kita guna efek dia kan. So apa-apa efek dia kita dapat guna jugalah. So macam win-win macam tu. Okay, kad kacak yang seterusnya, kad efek kat lawan tak berkesan. Okay, so efek kat lawan tak berkesan ni dalam deck ni ada 4 je. Kacak, Mamazilla 2, lepas tu dengan King Boxer. Okay, benda ni korang kena counting betul-betul lah. Kalau korang dah nampak opponent dah guna 4-4 ni, alright, korang dah boleh menggila dengan efek-efek. Segala efek-efek korang yang korang ada, dah tak payah pening, dah tak payah takut. Sebab itu je efek kat lawan tak berkesan yang ada dalam deck ni. Okay, so kad ni pun optional, nak letak boleh, tak nak letak boleh. Kenapa jadi option? Sebabkan nyawa dia lah, nyawa dengan attack dia macam rendah. Kalau Mamazilla tu, at least kalau kita pakai walaupun dia rendah, kita dapat unlock untuk guna Mamazilla monster tu kan. So ada benefit additional kan. So cuma kacak ni dia tak ada benefit additional sangat. So depends you guys ni play style lah. So ini adalah recommended deck daripada saya untuk anda. So tak ada betul dan tak ada salah, mana-mana deck okey je. Sebab at the end penentuannya adalah awesome juga. Tapi yang penting tu lah, strategi kita jugalah untuk kita gunakan deck kita. Okay, so yang atas ni Papazola, macam saya dah cakap tadi, saya rasa efek Papazola dua-dua ni sangat-sangat superior lah. Okay, apa nama ni, sebab kita boleh stack by right, memang insyaAllah kita akan menang tentu, dan juga kita boleh dapat efek daripada pihak lawan lah.
So cumanya kita kena clear dan faham supaya that kita tak tercari-cari. Maksudnya bila kita akan operatif Zola tu, apa kita nak buat? Kita duk cari, dia makan masa kan. Sebab kita ada 30 minit je untuk untuk best of 3 tu. So kita tak nak buang masa kat situ lah. Okay, seterusnya Mamazilla. Mamazilla macam saya cakap tadi, 2 kad bersyarat, 2 Mamazilla effect kalau hantar pesan. Seterusnya Pak Pato. Okay, saya dah explain tadi kenapa saya pilih Pak Pato dalam deck saya. Dan walaupun yang dia rendah, saya sanggup korbankan sebab kalau berjaya saya ambil gunakan Pak Pato ni, saya boleh pakai Yombi ke lepas tu kan, ataupun saya boleh, kalau saya dah aktifkan Mamazilla, saya boleh panggil Mamazilla ke, saya boleh ambil Simu Trap ke, sebab dia bergantung sebenarnya. Dia bergantung kepada bila kita dapat guna Pak Pato ni, early game kepada mid game lah. Cuma tak saja guna Pak Pato late game lah kan. Dan opponent dah 4, kita baru 1, kita guna Pak Pato, pengsan lah. Okay, so early ke mid game lah untuk menggunakan Pak Pato ni. Okay, so kita ada 2 kad sokongan kekal, 1 kad sokongan saja. And then kita ada kacak. Okay, kacak ni macam saya cakap kena partnerkan dengan kad sokongan tadi. So kita ada kacak, kad sokongan tak berkesan juga, efek kalau tak berkesan. Kita ada gaya. So and then kad tier 3 kita ada Mas Gardu, and then kita ada Ying juga. Sebab kalau opponent guna meta discard card, buang card, kita boleh ambil balik card. Ada King Boxer, Kubiko, Sumoroy. Okay, macam saya cakap tadi, ada 2 kad je yang boleh withdraw card daripada deck, Sumoroy dengan Pak Pato. So at least kalau tak ada dua-dua, salah satu wajib adalah Sumoroy, kena adalah. Sebab Sumoroy pun nyawa okay, tak ada reason untuk tak letak dia dalam deck lah. Mega Rubika. And then saya letak 2 bawah dan Gopal. Kenapa saya letak 2? Sebab saya nak increase chance untuk dapat keluarkan kad bersyarat lebih cepat lah. Okay, so saya nak keluarkan robot Mega Pak Pato secepat mungkin supaya saya boleh lihat. Sebab kita bila lihat deck opponent ni, kita bukan setakat kita boleh ambil effect dia tau, kita boleh dapat faham deck dia apa. Okay, so kita dah ada idea dia guna apa kan. So mungkin opponent mungkin ada deck macam ni, so dia tak guna Blizzard dengan Nova, so kita main a bit chill. Tapi kalau dia guna Nova dengan Blizzard, kita akan bit cuak sikit lah. Tapi kita dah dapat anticipate, kita dah dapat agak dia akan guna deck apa kan. So sebab knowledge tu power, so that's why kalau boleh saya nak unlock, nak gunakan robot Mega Pak Pato secepat mungkin lah. So sebab tu saya ada 2 bawah dan Kopal. And then kita ada Panglima Yanari, lepas tu Panglima Pairapi, Mas Mawas. So Panglima Pairapi ni dengan Mas Mawas ni, dia sebenarnya adalah untuk tukar kepada Nova dan Blizzard. Tapi kenapa saya letak juga dalam deck, disebabkan faktor tier 1 dia lah. Tier 1 dia punya card tu yang sangat kuat, nyawa dan attack tu. So saya letakkan, walaupun kita tak dapat gunakan effect dia, tapi still at the end of the day kita still nak lawan Nosong. So sebab tu card yang ada kat dalam ni lah. And then saya letakkan ke 3 billion dalam ni. Okay, so andai kata kita guna 1 billion, 2 billion dari dalam deck. So kalau kita dapat, kita guna billion dan discard card pun, ada 2 billion dalam deck, kita boleh buang 4 card. So still okay, still dapat mengacau opponent lah. Okay, kalau kena 4 card tu terbuang sekali Nova Blizzard, Alhamdulillah settle masalah kita kan. So and then yang saya cakap tadi, John B lah untuk buang semua kad bersyarat. So ini 30 card recommendation daripada saya. Selamat mencuba. Itu sahaja daripada saya, explanation dan recommendation card untuk event 7 hari bulan ini. Terima kasih.